Jadi dalam ceramah-ceramah parti lebay ni, kalau tidak pandai mengatur orang, tak pandai fitnah orang, maka tak dapat tempat lah. Sebab tu dalam ceramah-ceramah lebay ni mana jumpa ulama-ulama ceramah. Susah kita nak tengok ulama-ulama dalam PAS tu dia pergi tempat untuk ceramah. Sebab apa? Ulama ni yang mana yang pegang pada agama, dia tak reti nak fitnah. Dia tak reti nak cakap bohong. Dia tak reti nak bubuk pribadi orang. Sebab tu dia tak jemput. Sebab tu lebay dipanggil orang macam mana? Taqiyuddin. Orang yang tak ada masalah. Mulut dia untuk fitnah, untuk berlaku kazaf dan sebagainya. Sebab tu dalam ceramah mereka dipanggil Sanusi. Cikgu Bat. Dia panggil siapa lagi? Razman. Dia panggil siapa lagi? Izzah Makno. Ini orang yang akan cakap tak ada tapisan. Cakap macam orang kafir. Macam orang tak ada agama. Kazaf dia main. Fitnah dia main. Ini yang dijemput dalam pentas-pentas ceramah PAS. Orang ini dapat tempat. Dalam Parti Islam se-Malaysia, orang ini dapat tempat. Walaupun nama parti dia Parti Islam, tetapi dalam penerangan-penerangan mereka tak ambil alim ulama' yang sebenarnya untuk menyampaikan penerangan. Sepatutnya dia Parti Islam se-Malaysia, dia hendaklah tunjukkan contoh bahawa setiap penerangan itu datangnya daripada alim ulama' mereka. Ketua dia ulama' pun tidaknya pun. Bersyidah am ke? Bersyidah am pun walaupun tak boleh pakai, tapi sekurang-kurangnya boleh jemput lah. Kan? Boleh juga selit pasal agama. Tapi kebanyakannya dia tahu kalau panggil ceramah-ceramah ustaz yang macam ini, ustaz-ustaz yang jujur ni tidak menarik minat. Dia tahu orang Melayu ni minat perkara-perkara mengumpat. Orang Melayu ni minat perkara-perkara yang melucah. Orang Melayu minat perkara-perkara yang maki hamun. Kalau saudara tak percaya, cakap saya cuma saudara buat room. Saudara dapat view banyak, senang je. Buat macam Pokari tu. Sapi Halim ke, Badak ke. Buat macam tu ya. Cerita pasal maki hamun, cerita pasal peribadi orang, gosip pasal rumah tangga orang, memang view tinggi saudara. Memang view tinggi. Pasal lazimnya orang kita ini suka mendengar cerita-cerita macam itu. Kan? Cerita penerangan-penerangan ilmiah, ilmu mereka tidak berminat. Sebab itulah penerangan-penerangan daripada Papa Gomo, ramailah banyaklah view. Kan? Banyaklah view pasal orang suka dengar cerita-cerita macam itu. Sebab itulah bangsa kita ni payah nak maju. Pasal kita, otak kita tak mahu terima benda baik. Otak kita lebih cepat menangkap perkara-perkara yang tak baik. Kan? Cerita pasal gosip rumah tangga orang. Cerai-berai orang. Cerita, ni calon Barisan Nasional kat Air Kuning ni. Kan? Habis segala sijil-sijil dokumen-dokumen peribadi disebarkan. Satu hari je. Tak sampai satu hari. Barisan Nasional menamakan calon, tersebar terus. Kan? Segala dokumen bukti peribadi calon dikeluarkan. Apa untung dia? Apakah ada dokumen peribadi itu ada cerita pasal dia merasuah? Ada kes rasuah? Kes rogol orang ke? Ada ke? Tak ada. Kan? Tapi nak menunjukkan, ni nasib lemah calon ni. Dia punya kelayakan akademik nasional ni. Tak adalah, tak tinggi mana pun. Dia tak ada ASO pun, dia kata kan. Macam tu. Calon dia ada ASO. ASO tu paling dia tinggi je. Kelayakan tu jadi calon kan. Jadi dia tunjukkan biodata peribadi calon Barisan Nasional. Apa untung dia? Kan? Nak tunjuk pada orang ramai bahawa calon mereka, calon daripada PAS ni calon yang terbaik. Tunjuk pada yang terbaik. Kan? Jadi itulah. Belum lagi penamaan calon. Baru tak sampai satu hari. Tak sampai satu hari, UMNO memperkenalkan calon mereka di Air Kuning. Tak sampai satu hari, mereka sebarkan segala bukti peribadi calon. Inilah jahat-jahatnya politik mereka.